Harun. Kenapa? Sebab dia buat lawan dari jok. Oh, okey. Kasih Kakak. Interview. Saya ada soalan. Guru mana yang bagi inspirasi kepada anda? Cikgu Wahida. Kenapa? Sebab selalu bagi kata-kata semangat dekat murid. Okey, faham. Terima kasih. Sama-sama. Asyik murid biasa je, tak ada pengawas ke? Jom pengawas. Saya ada soalan untuk semua ni. Antara persembahan tadi, mana yang paling suka? Fire. Okey. Koya kenapa? Sebab lain luar biasa. Luar biasa. Yang lain ni tak nak jawab sekali ke? Biasa. Luar biasa juga. Aduh. Okey, lagi. Lagi Cikgu Azim tu. Cikgu Azimah. Dia menghayati. Menghayati lah. Terima kasih. Sama. Kat situ macam okey je. Jom. Awak. Kalau anda dapat jadi cikgu, anda nak ajar subjek apa? Saya nak ajar subjek BI Kenapa? sebab saya minat bahasa Inggeris. Okay. Dengar cerita tadi ada ustaz yang dapat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa perasaan Ustaz lepas dapat title? Alhamdulillah, syukur kerana Ustaz pun tak sangka lah dapat ni hari ni tapi ada jangkaan dekat jugalah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi. Okay, sekarang kita dah buat king. So kita cari queen pula. Cikgu. Cikgu tanya tadi cikgu benar anugerah. Terima kasih. Cikgu rasa macam mana? Saya rasa happy sangat. Happy. Cikgu ambil berapa masa untuk pilih baju? Masa sebenarnya ni baju white raya cikgu. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, sekarang kita interview cikgu Zanita pula. Cikgu. Tadi juga ada menang kan? Ya. Cikgu menang permainan apa? Yang letak air di tengah kain tu. Air dan Apa perasaan cikgu? Oh, alhamdulillah sangat-sangat gembira dan tak sangka sebabnya yalah tak sangka sebab menang kan. Mungkin sebab bila saya punya kumpulan tu semua yang muda-muda. Jadi bila yang cikgu-cikgu muda-muda jadi saya pun kena push diri saya untuk laju macam mereka. Mungkin itulah faktornya tu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sambutan Hari Guru berlangsung dengan penuh meriah dan ceria. Terima kasih atas semua jasa, pengorbanan dan tunjuk ajar kepada kami. Sekali lagi, selamat Hari Guru daripada kami, warga TVPSS. Saya Nur Aina Dania Saya Nurul Izzah. bersama juru kamera Aisyah Raisha melaporkan dari TVPSS. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.